kan dah cerah, hati kita pun sama. Bagaimana nak cerahkan hati kita? Mudah je. Pertama, mesti banyak zikir pada Allah SWT. Banyak bukti yang diberitahu sekiranya satu orang itu zikir, Allah paling suka akan perkataan itu. Tasbih audio Nunha ini adalah tasbih audio pertama dalam dunia yang bila kita zikir bersama-sama dengan dia, sekali dengan dia, dia akan kira 1, 2 sehinggalah ribuan zikir yang kita buat. Mari kita tengok contoh salah satunya. Apabila kita zikir, istighfar hari-hari itu, sekurang-kurangnya 80 kali sehari, setiap zikir kita akan meningkat di sini, di nombor yang telah tertera di sinilah. Jadi mudah saja kalau anda benar-benar ingin dapatkan keberkatan hidup dan ketenangan hidup, zikirlah dengan Nunha ini.